rumah berkat, lidah fasih, akal kritis, buat insan terpilih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama podcast Rumah Bakat Lidah Fasih Akal Kritis buat insan terpilih. Hari ini kita nak borak pantas bahasa sumber sejarah. Fokus kita ialah rangkuman rasmi, manuskrip dan artifak. Sarah, paling ringkas rangkuman rasmi? Macam ni, rekod bertulis, kerajaan atau jabatan sah, berfakta dan boleh dipercayai oleh ramai orang. Okey, Amara. Kalau manuskrip pula macam mana? Okey, kalau tulisan tangan lama ni pula, dia macam menceritakan tentang pemikiran ataupun budaya masyarakat. Dan artifak mesti dijumpai dalam tanah je kan? Bukan, Ika. Surat perjanjian lama ni sama ke dengan dokumen rasmi? Ya, betul Ika. Artifak boleh bantu kita faham teknologi orang dulu-dulu ke? Ya, betul. Last one, soalan perakak. Sumber sejarah yang saya semua bertulis kan? Oh, bukan. Bukan. Padu, kalau jawab semua betul, confirm dulu topik ni. Dokumen rasmi adalah fakta sah. Manuskrip pula suara orang dulu. Sekian, terima kasih daripada kami Rumah Bakat. Bye. Assalamualaikum.